Kem Petong Selangor berdepan hari yang agak muram apabila keempat-empat pasukan acara triples lelaki dan wanita gagal melangkah ke peringkat suku akhir Sukan Malaysia Sukma 2026 di Arena Petong, Kuala Selangor hari ini. Pada saingan peringkat round robin, kedua-dua pasukan wanita Selangor gagal menempah tiket ke pusingan 16 terbaik, manakala hanya satu daripada kedua pasukan lelaki berjaya meneruskan cabaran ke pusingan kalah singkir. Namun perjalanan pasukan lelaki itu dihentikan oleh pasukan Johor selepas tewas 0-13 sekaligus menyaksikan Selangor gagal mara ke peringkat suku akhir. Keputusan tersebut menyaksikan Selangor tidak lagi mempunyai wakil dalam acara triples lelaki dan wanita untuk meneruskan cabaran pada tamasya kali ini. Bagaimanapun, Kem Petong Selangor masih mempunyai peluang untuk menambah koleksi pingat menerusi acara mixed double yang kini berada dalam kelompok 8 terbaik. Pasangan berkenaan dijadualkan berdepan wakil Sabah pada saingan suku akhir Jumaat ini. Setakat hari kelima saingan Petong Sukma 2026, Selangor telah mengumpul satu pingat emas menerusi Muhammad Rafiq Abdul Rahim yang muncul juara dalam acara perseorangan lelaki.